Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nursyahira binti Abdul Karim, pemegang nombor matrik A216808. Video ini adalah refleksi individu saya bagi kursus LMCR 1412 pengurusan program B4. Sepanjang semester ini, saya telah melibatkan diri dalam 4 program utama yang telah memberi pengalaman berbeza dari sudut kesihatan, intelektual, kemasyarakatan dan pengurusan organisasi. Pertama, saya menyertai program bersama Assalam Dental. Selain mendapat pemeriksaan gigi percuma, program ini mengajar saya menjadi pengguna yang bijak dalam meneliti pakej rawatan. Saya sedar bahawa menjaga kesihatan gigi dan penampilan diri sangat penting untuk keyakinan saya sebagai seorang mahasiswa. Seterusnya, saya menghadiri syarahan Chancellor Tuanku Muris yang disampaikan oleh Perdana Menteri Timor Leste. Melalui syarahan ini, saya belajar tentang hubungan diplomatik dan betapa pentingnya kerjasama antara negara jiran untuk mengekalkan keamanan serantau. And a new story, reinforcing a shared sense of purpose and unity. As Timor-Leste begins this new chapter. Program ketiga pula ialah bahasa tanpa suara. Saya mempelajari asas bahasa isyarat seperti ejaan jari. Apa yang lebih penting, program ini memupuk sifat empati dalam diri saya supaya tidak berasa kekok untuk berinteraksi dan menyantuni komuniti OKU pendengaran. Akhir sekali, pengalaman paling bermakna ialah menjadi urus setia bagi larian Neon 3.0. Saya ditugaskan di bahagian pendaftaran dan agihan kit. Ianya dapat mengajar saya untuk bekerja dengan teliti dan sistematik. Saya juga belajar bahawa komunikasi yang baik dalam pasukan adalah kunci kejayaan sesebuah acara besar. Tuntasnya, gabungan keempat-empat program ini telah melengkapkan diri saya dengan pelbagai kemahiran, daripada kesedaran menjaga penampilan diri dan pemikiran kritis isu semasa, sehinggalah kepada nilai empati dan kecekapan pengurusan organisasi. InsyaAllah, segala ilmu ini akan saya aplikasikan pada masa hadapan untuk menjadi graduan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mampu memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.